Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Lagi saya Pak Limon ni tak? Ni video ke-7. Okay, untuk sesi video ke-7 ni sekarang ni pukul masih sama lah. 11 September 2025 masih bersama dengan 18 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Okay. Sekarang ni pukul 6.56 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ni. Tadi selepas pada buat video daily report tu saya terus balik ke rumah. Tidur tu lewat jugalah. Tu lewat tak lewat mana dah awal tak lewat mana dah pukul 3.20 dah tidur. Bangun awal ni. 3.30 ni awal sikit. 3.30 mandi-mandi terus siap-siap. Mandi-mandi tak gaduh mana makan nasi dulu. Mogom hari ni kan. Mari gaduh tu pasal bangun lewat. 9.50 dia gaduh orang bergegah ni. Tak ada je saya jadi siapa lewat sikit lah rumah Sabri tu. Tengok siapa tu. Ya, siap-siap tu Giata anak dia dulu. Lepas tu saya pun minta absen lah daripada kerja. Patutnya kerja ni. Cuaca macam mana tak? Patutnya kerja. Tapi oleh kerana nak buat sambut Deka kan. Buat sambut Deka tahun ni kau. Lepas tu patutnya nu lagi 28 nu lagi. Patutnya 28 Ogos lagi ni sambut. Ni minggu lah nak buka 21 tu tak ada apa lah. Moga hari Malaysia 16 bulan buka 21 bulan September. Moga esok tu cuti dah, start cuti dah sampai ke 20 bulan. Jadi dia buat boleh kabut sekali ya buat ngujung-ngujung gitu. Lepas tu tak boleh kabut mana juga, tapi dia memang dia syuting tu kena gini tu 3 hari dah dia buatnya. Selasa, Rabu, Khamis hari penutup ini. Lepas tu hari ni lah pergi jangan kata pergi jumpa Fahri apa Naufal apa tu. Lepas tu tengok tak dia persembahan apa tu. Persembahan macam-macam, ada persembahan sajak lah, tak sajak, ada pakai berhias. Pakai berhias pakai busana berhias apa dah. Gitu lah. Itu beri dah tu. Dia campur belakang lagi puai kan. Jadi benar puai banyak lah. Gua macam-macam boleh pakai. Allah tidak. Lepas tu pagi hari tu dia sempat rakyat pak video dia kan. Pak video dia. Detik-detik dia tu. Gambar banyak ambil. Dia sempat ambil gambar banyak tu. Lepas tu kisah akhir tu saya sempat pergi kepada Ariel dulu lah. Okay, ada ke hak sebilah lagi last tu. Hak beli round kedua tu kan 3 bilah pula. Kes model sama lah. Hak round pertama tu naik. Siap dah. Lepas tu round kedua tu 3. Lepas tu hak 3 ni hak tu tengah last sebilah lagi. Saya serah pada budak tu lah. Ariel di Zikri lah. Tu. Itu kan saya ambil birthday tu. Semua birthday tu boleh 4 tahun ni. Okay, lepas selesai acara tu balik pukul 12. Bersurat majlis bersurat pada 12.45. 12.48 baru balik. Tu pun tak balik dengan Sabri pergi kerja kan. Tinggal anak dia dah pergi kerja. Saya pun klik Katut Ngulu lah. Mantan penulis PKK tu. Pak Usut tu Pak Saudara pada ni. Pada suami kepada ni lah. Kepada isteri kepada ni lah. Sabri tu. Bapa, ayah daddy pada Farid Ilham tu. Lepas tu saya pun tu terus main ke sini lah untuk tunggu tu. Boleh sampai tu letih tidur dulu. Bangun pula pukul 3. Bangun tidur mandi semai dahulu. Lepas tu tunggu baris tu sapa pada pukul 5-4 minit dah tadi. Bang tu hari ni. Bagi kemarin pukul 9.30. Tu pun saya baru notice semalam, baru tahu semalam. Mana maghrib kemarin baru tahu tentang apa bagi tu. Pedak hati tak tu. 20 ya 20 sen harga dia tu. Agak istimewa TikTok untuk pelanggan pertama kan.
untuk pembelian pertama sekali seumur hidup tu. Lepas tu lepas selesai dah tu dia buat review dah tadi kan video kedua-duanya kali tu. Lepas tu lepas ada buat dua video sekaligus tu, satu nak buat dua sekaligus, cuma tak ingat poin-poin dia tu kan, nombor-nombor waktu mana siapa tu, jadi terpaksa buat video terpisah lah. Tapi boleh buat video terpisah pun pasal tarikh berbeza kan, boleh buat video terpisah. Lepas tu benda tu makin lagi, itu pun malas lagi buat benda tu. Lepas tu selesai. Lepas tu tak buat dua video tu pukul berapa saat ni, terus guna 5 minit ni terus buat video ni. Okay, saja sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi video penutup nanti. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.